Tuan, seperti yang kita maklumkan, malam ini kita adakan ceramah sempena Palestin ini. Jadi tetamu khas kita pada malam ini kita jemput Puan Nur Azman bin Ishaq, salah seorang peserta yang turut serta dalam sumut suasana yang itulah. Jadi tuan, Puan Azman juga terlibat dengan Yayasan Amal Malaysia yang aktif. Jadi tanpa saya melengahkan masa, saya teruskan kepada Tuan Nur Azman untuk meneruskan kuliah pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ustaz Pengurusi Majlis, seluruhnya pengurusi Surau Diri Jumaat Nurul Qaryah, pada ahli jawatan kuasa, pada Tuan Imam, pada alim ulama, tuan guru, sebenarnya pada muslimin muslimat. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berjumpa di sini, dan untuk awalnya saya ingin buat disclaimer lah. Sebenarnya saya ini bukanlah penceramah, tapi apabila dijemput oleh Tuan Haji Zaid Rahman, sahabat saya kenal lama lah, sejak sebelum dia pencen daripada TM Masjid Taiping. Saya juga pernah ceramah. Dijemput Masjid Taiping masa itu adalah misi Food Flotilla for Myanmar. Saya rasa banyak tahu lah, Food Flotilla for Myanmar. Jadi pada malam ni dijemput sekali lagi, jadi saya main lah. Walaupun saya bukanlah penceramah, cuma kita hanya berkongsi tentang cerita, tentang semangat, tentang perjuangan kita bersama yang sudah sepertinya perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin, bumi Al-Aqsa ini adalah merupakan sunnah para Nabi, dan juga perjuangan para sahabat sampai sekarang. Dan sudah sepertinya apa kerja, apapun usaha yang kita laksanakan untuk kita memerdekakan negara Palestin ini adalah merupakan satu usaha yang untuk kita diberi peluang sebenarnya oleh Allah SWT untuk kita mendapat ganjaran pahala. Jadi kita buatlah segala usaha yang telah kita buat sekarang ini, apa yang telah kita lakukan di peringkat individu, kita berdoa, kita menyumbang untuk Gaza, untuk Palestin, di peringkat surau, di peringkat masjid, kita melaksanakan ceramah, solat hajat dan berbagai program. Maknanya kita teruskan, kerana perjuangan ini maknanya tidak akan berakhir. Perjuangan kita untuk membebaskan bumi Palestin ini tidak akan berakhir sehinggalah bumi Palestin, bumi Syam ini dimerdekakan. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, maknanya kita yakin suatu hari, suatu masa, bumi Al-Quds, Baitul Maqdis ini akan dibebaskan akhir zaman oleh Imam Al-Mahdi, kemudian oleh Nabi Isa. Itu kita yakin. Tapi takkan kita nak tunggu. Kita nak tunggu ketika dan detik tersebut. Maknanya kita dengan perjuangan kita, dengan usaha yang kita buat, sebenarnya kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita dengan usaha-usaha yang kita buat, untuk kita membantu pembebasan bumi Al-Aqsa ini. Maknanya Allah Ta'ala sebenarnya memberikan peluang pahala kepada kita. Jadi marilah kita terus berusaha untuk kita momentumkan atas keupayaan yang kita ada. Dan alhamdulillah kami di peringkat delegasi Malaysia yang mewakili Malaysia seramai 34 orang, maknanya kita menggunakan ruang dan peluang yang ada. Kita ada juga tanya pada salah seorang daripada peserta delegasi daripada Itali, nama dia Kapten Paulo. Dia kata, kenapa anak ikut serta misi Sumut Flotilla ni? Dia kata, aku dah boring, aku dah bosan turun demonstrasi. Jadi aku nak buat benda yang baru. Itu jawapan dia.
seorang Kristian daripada Itali, Kapten Paulo nama dia. Boleh tanya, maknanya dia dah buat usaha dia dah. Maknanya kalau kita tengok di barat ni, maknanya mereka juga turun ke jalan raya berdemonstrasi. Usaha-usaha yang mereka buat. Bagi dia, dia rasa dia dah bosan. Jadi dia nak buat satu benda yang baru. Yang dia rasa dia boleh buat, yang dia boleh bantu atas kepakaran yang ada. Kebetulan dia juga seorang kapten. Maknanya dia nak menyumbangkan tenaga dia untuk bersama-sama dengan misi global Sumut Fortila. Dan Alhamdulillah, misi ini telah pun berakhir. Tapi Alhamdulillah, misi kita ataupun sasaran kita untuk break the silence, break the siege itu, khususnya untuk kita, misi kita untuk break the silence, untuk kita nak break the silence, untuk kita nak memecahkan kebeningan, kebuntuan, kesunyian itu berjaya. Kita berjaya dan bukan mudah sebenarnya untuk kita nak menggerakkan delegasi daripada seluruh dunia untuk berada dalam flotilla. Apabila kita sebut flotilla ni, maknanya flotilla ni adalah bukan sekumpulan armada kapal yang berlayar ke suatu destinasi. Dan flotilla, Global Sumut Fortila ni bukanlah flotilla yang pertama. Saya rasa sahabat-sahabat semua juga sudah maklum. Ini adalah merupakan flotilla yang ke-38. Yang kami berlayar ni dah 38. Dah mula berlayar, dah mula diusahakan flotilla ini sejak daripada 2008 ni. Dah lama dah, 2008. Kenapa flotilla ini dibuat? Flotilla ini dibuat kerana apabila Hamas memenangi pilihan raya. Hamas adalah kerajaan. Hamas adalah kerajaan. Itulah doktrin yang dibuat oleh orang barat ni, kata-kata Hamas ataupun Israel ni kata Hamas paganas. Tapi sebenarnya Hamas adalah kerajaan. Dia menang pilihan raya, dia ada absah. Dia menang pilihan raya pada tahun 2007 menyebabkan Israel telah memperkenalkan kepungan keseluruhan darat, udara dan laut sejak daripada 2008. Mana kepungan itu telah berlaku. Semua barang nak masuk, apa pun jenis barang nak masuk melalui sepadan dan sebagainya, mesti melalui checkpoint yang dikawal oleh pihak berkuasa entiti haram Israel. Itulah sekatan yang dibuat. Sekatan yang dibuat telah menyebabkan krisis ekonomi berlaku di Gaza, berlakunya pengangguran dan sebagainya. Dan sejak itulah usaha-usaha yang dibuat oleh gerakan masyarakat sivil, gerakan masyarakat awam. Maknanya flotilla ni bukan digerakkan oleh kerajaan, kerana kerajaan atas banyak sebab. Kerajaan-kerajaan, kalau kita lihat OIC ada 55 negara, Liga Arab ada 22 negara Arab, negara dunia dan sebagainya. Maknanya mereka ni tidak boleh nak buat apa atas faktor-faktor geopolitik yang complicated, atas faktor geopolitik, faktor ekonomi, faktor keselamatan, faktor perdagangan dan sebagainya, menyebabkan mereka tidak dapat membuat tindakan. Hanya dalam persidangan bangsa-bangsa bersatu, hanya membuat bantahan, mengecam dan sebagainya. Jadi usaha masyarakat sivil inilah menggerakkan flotilla ini untuk berlayar, break the silence dan break the ship untuk kita pecahkan kepungan. Itu adalah usaha yang dibuat oleh masyarakat sivil. Masyarakat sivil, dan kami berlayar untuk misi yang ke-38. Sebenarnya dah banyak misi yang berlayar. Untuk tahun 2025 saja ada beberapa misi. 2025 bulan 5 ada Handalah. Lepas tu dan tahun 2025 juga ada Medlin. Ada tahun 2025 juga kami misi Global Sumut Fortila kita berlayar. Cuma dalam banyak 38 misi Global Sumut Fortila ni, maknanya kita tahu pada tahun 2010 Mabi Mabara juga melibatkan seorang peserta daripada Yayasan Amal Malaysia, Tuan Haji Jamaluddin, juga salah satu peserta. Kita ketahui kerana berlakunya pembunuhan ataupun 9 orang yang syahid apabila ditembak mati oleh tentera penjajah. Kita tahu pada 2010 itu saja Mabi Mabara. Lepas tu flotilla yang berjalan ni kita tak tahu. Yang berlayar nak pergi ke Gaza ni kita tidak tahu. Jadi kenapa?
Jadi untuk misi Global Sumut Flotilla, maknanya kita melaksanakan satu strategi untuk kita nak menggerakkan peserta-peserta daripada Nusantara. Itulah menyebabkan Nadir Anduri, antara ketua ataupun steering committee di peringkat Nusantara, dia membentuk satu pakatan, satu gagasan yang kita panggil Sumut Nusantara. Sumut Nusantara. Jadi dengan Sumut Nusantara ni, maknanya dengan harapan kita nak membawa peserta daripada Asia Tenggara, daripada negara Asia yang lain. Tapi alhamdulillah yang hanya mampu, hanya kita dapat membawa 34 pelayar orang Malaysia untuk belayar bergabung dengan Global Sumut Flotilla. Jadi sebenarnya perjuangan kita dengan pembebasan bumi Palestin ini bukannya satu perjuangan yang baru. Sudah lama. Dan sudah lama sebenarnya dari usia-usia ini telah secara yang berterusan yang telah kita lakukan. Dan sebenarnya perjuangan kita khususnya orang Islam untuk membebaskan bumi Al-Aqsa ini adalah satu perjuangan yang panjang, yang kita hanya meneruskan mata rantai saja, kan, mata rantai. Dan kami dalam flotilla ni, maknanya kita hanya memperbagaikan usaha, menggunakan ruang dan peluang yang ada untuk kita belayar salah satu usaha untuk kita memberi tekanan kepada rejim haram ini, kan. Dan sebab itulah kalau kita lihat perjuangan yang panjang, dan sudah semestinya apa yang kita lihat, ketabahan itu sebenarnya ada pada orang Palestin. Ketabahan. Itulah sebabnya untuk misi kali ini kita namakan ini sebagai Sumut. Sumut ini bermakna daripada perkataan Arab yang makna keteguhan, ketabahan. Maknanya tetap berdiri, berjuang di tanah air sendiri. Itulah yang ada pada orang Palestin. Maknanya kalau kita melihat perjuangan mereka ini, maknanya bukan hanya 2 tahun sejak berlakunya perang Taufan Al-Aqsa, tetapi telah lama untuk mereka nak mempertahankan, untuk memerdekakan negara mereka. Untuk mereka memerdekakan negara mereka. Maknanya kita kena lihat balik daripada time frame sejarah. Time frame sejarah, saya rasa sahabat-sahabat juga sedia maklum. Maknanya bumi Al-Aqsa, Palestin ini sebenarnya adalah, nama Palestin ini sebenarnya diberi nama oleh penjajah British. Kita tahu sebelum itu, pada tahun 1917, apabila kerajaan Turki Utsmaniyah kalah peperangan dunia yang pertama. Perang dunia yang pertama, jadi penjajah British dan French, dia telah menangani satu perjanjian dipanggil Sykes-Picot. Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1716, kemudian disusuli dengan perjanjian Balfour yang telah memfaraidkan bumi-bumi umat Islam yang sebelum ini di bawah kerajaan Utsmaniyah kepada kuasa-kuasa penjajah. Termasuklah Palestin yang telah diserahkan kepada British mandat. British mandat maknanya British diberi kuasa, diberi mandat untuk memerintah Palestin selama 40 tahun. Jadi sejak daripada itulah, sebenarnya sejak daripada penghujung tahun 19 Masihi, maknanya orang-orang Yahudi ini telah dibawa masuk ke Palestin. Dibawa masuk secara rela dan dibawa masuk secara paksa. Adalah satu tindakan strategik yang dibuat oleh penjajah, oleh organisasi Zionis untuk menambahkan penduduk di Palestin. Sejak daripada itu, khususnya selepas daripada tahun 1917 di bawah penguasaan British, maknanya orang-orang Yahudi di bawah pertubuhan Zionisme ni, mereka membawa masuk semua pendatang-pendatang diaspora Yahudi daripada seluruh dunia masuk. Apabila mereka dah ramai, itulah berlakunya peristiwa yang kita panggil Nakbah. Peristiwa yang berlaku adalah peristiwa Nakbah 1948. Ini juga satu malapetaka yang sangat besar, yang rasa kita juga sedia maklum, dan setiap tahun pada 15
Mei 1948 kita akan memperingati tragedi Nakbah ini, di mana lebih daripada 800,000 umat Islam dihalau daripada bumi Palestin, lebih daripada 100,000 yang dibunuh dengan kejam oleh militer Yahudi ataupun Zionis pada ruang masa 1948. Maknanya lebih daripada 75% orang Islam, rakyat di Palestin dihalau keluar pada ketika itu. Dan pada ketika itulah, pada 15 Mei 1948, entiti haram Israel dia mengisytiharkan negara dia merdeka. Pada ketika itulah dia mengisytiharkan negara dia merdeka. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas pada itu, peperangan yang berlaku, kebangkitan yang berlaku, termasuklah apa yang kita lihat di sini adalah tragedi An-Naksah, iaitu pada 5 hingga 10 Jun 1967 adalah merupakan peperangan 6 hari. Kalau kita tengok pada sejarah secara ringkas, perang 6 hari ini di antara beberapa negara Arab, namun hanya 6 hari saja negara Arab terpaksa menyerah kalah. Dan pada ketika itu Israel berjaya menawan beberapa kawasan jajahan yang baru, termasuklah Gaza, Jerusalem Timur, termasuklah Bukit Golan dan sebagainya. Mereka dapat tawan. Inilah yang juga disebut sebagai malapetaka. Malapetaka yang berlaku, yang menyebabkan bumi Palestin ini terus dijajah oleh Zionis. Dan sejak daripada itulah, maknanya pelan penyahudian Baitul Maqdis ini berlaku. Dan kalau kita lihat, maknanya pada masa ke semasa, mereka berusaha untuk mengambil alih Baitul Maqdis dan Masjid Aqsa. Dan kita lihat baru-baru ni, seperti mana yang kita lihat, maknanya Masjid Aqsa diancam pembinaan yang dilakukan secara haram, diancam akan dirobohkan atau teroboh, disebabkan oleh mereka mengorek bahagian bawah untuk menjadikan haikal Sulaiman mereka. Itulah ancaman yang ada sekarang ni. Maknanya mereka tidak akan berhenti daripada apa yang mereka lakukan sekarang. Dan sudah sepertinya kita juga umat Islam, maknanya kita terus bangkit. Kita terus bangkit untuk kita bersama-sama dengan orang-orang di Gaza, penduduk di Gaza dan di Palestin untuk mempertahankan negara mereka. Itulah tanggungjawab kita. Itulah tanggungjawab mereka. Dengan segala kekejaman, dengan segala pembunuhan yang dilakukan oleh keganasan yang dilakukan oleh tentera dan oleh rejim Israel ini, menyebabkan pihak Hamas di bawah sayap mereka, Al-Qassam, mereka telah melancarkan operasi ketenteraan yang kita panggil, semua orang tahu, Tufanul Aqsa, iaitu pada 7 Oktober 2023. Sejak pada itulah bermula peperangan yang baru itu, Tufan Al-Aqsa. Yang kita juga sedia maklum tentang peperangan ini, maknanya yang berlaku, dan peperangan ini yang dilaksanakan sangat strategik, yang dibuat sebenarnya oleh pasukan Al-Qassam ini dengan perancangan yang sangat teliti. Bukan mudah untuk nak melancarkan serangan, khususnya mereka berada di kawasan yang tertutup, di kawasan Gaza. Sebenarnya Gaza ni tempat yang kecil yang dikepung keseluruhannya, yang hanya berkeluasan 365 km persegi dengan penduduk sekitar 2.3 juta. Bayangkan mereka terkepung, tapi mereka boleh melaksanakan serangan kilat yang telah menyebabkan lebih daripada 1,500 tentera dan juga orang awam yang terbunuh, dan mereka dapat menawan 200 orang. Kalau kita baca satu buku, memang satu tindakan yang sangat strategik dibuat oleh Hamas, termasuklah perisikan yang mereka buat sendiri untuk mereka melancarkan serangan. Bukan mudah. Dan juga mesti ada rasional. Kenapa mereka melaksanakan peperangan tersebut?
Kadang-kadang kita ditekan ataupun kita dimomokkan. Ada juga orang beritahu Hamas yang mulakan peperangan. Sebetulnya ada sebab. Ada sebab kenapa Hamas memulakan peperangan tersebut. Kenapa Hamas lancar operasi? Kerana ancaman kerajaan baru Zionis. Itu kita kena tahu. Maknanya Hamas dia terpaksa untuk lancarkan operasi kerana dalam kerajaan baru yang dibentuk, yang Perdana Menteri ialah Netanyahu, kita tahu, maknanya dia terpaksa membentuk kerajaan campuran. Kerajaan campuran terpaksa bergabung dengan parti-parti yang ultra Zionis, ultra Yahudi, seperti Ben-Gvir, Zionis Mukhlif dan sebagainya. Sebabkan mereka ni orang yang begitu ultra, yang sebenarnya mereka mempunyai plan kalau tidak dilancarkan operasi oleh Hamas, kaum Asal juga, mereka juga ada plan untuk memulakan serangan untuk menghalau penduduk Islam, penduduk Palestin di Gaza. Mereka juga ada halangan apabila mereka juga ada perancangan sebenarnya apabila kerajaan baru ini terbentuk. Kerajaan baru terbentuk, jadi Netanyahu terpaksa mengikut kata-kata ataupun kerajaan baru, parti-parti baru yang membentuk kerajaan bersama dengan dia. Yang kedua juga, kalau kita lihat, disebabkan seperti mana yang disebutkan tadi, maknanya pencerobohan yang berterusan ke atas Masjid Al-Aqsa. Ketiga adalah pembunuhan terhadap rakyat Palestin yang tidak berhenti-henti pada ketika itu. Pada ketika itu, sebelum itu pun sepanjang masa berlaku. Sama ada pembunuhan itu berlaku di tepi barat ataupun di Gaza. Dan sebab juga kenapa mereka lancarkan operasi adalah kerana sisaan dan layanan buruk ke atas tahanan Palestin. Ada lebih daripada 10,000. Lebih daripada 10,000 tahanan Palestin berada di penjara Israel. 10,000. Dan sudah sepertinya kenapa Hamas lancarkan operasi, kerana kita melihat pada ketika itu negara-negara Arab telah mula menormalisasikan hubungan dengan negara Israel apabila perjanjian Accord ditandatangani pada 2020. Mana negara Arab ni dah mula berhubung, bernormalisasi dengan negara-negara Israel seperti UAE, Qatar, Bahrain, Sudan, Mesir dan Jordan sudah sepertinya. Tapi negara-negara Arab, termasuklah Arab Saudi juga ingin bernormalisasi. Jadi nak tak nak, apabila negara Arab pun telah lupa tentang perjuangan mereka untuk bantu rakyat Palestin ini, nak tak nak Hamas terpaksa melancarkan serangan ataupun taufan Al-Aqsa. Itulah rasional dia kenapa Hamas melancarkan serangan ini. Dan tindak balas rejim Zionis adalah mereka juga melancarkan operasi Sword of Iron, yang mereka telah kerahkan 390,000 tentera sipanan dan tentera tetap dia ke Gaza. Jadi kalau kita melihat selepas 2 tahun, maknanya sekarang figure dia lebih. Maknanya lebih daripada 67,000 yang terkorban, lebih daripada 170,000 yang cedera dan sebagainya, lebih daripada 95% tanah ataupun rumah kediaman yang rosak. Itulah selepas 2 tahun kita lihat dunia pada ketika itu, termasuklah kita di Malaysia, kita agak slow, kita agak agak tepu. Tidak seperti tahun 2023, maknanya kita bangkit. Apa berlakunya taufan Al-Aqsa itu semua semangat, kan? Kita beli baju, kita pakai mafrah, kan? Kita pakai kifiyah. Tapi selepas 2 tahun, kita pun dengan berbagai-bagai isu di dalam negara dan sebagainya, kita seolah-olah melupakan apa yang berlaku di Gaza. Walaupun pada ketika itu, bermula pada bulan Jun, Ogos sebagainya, kita lihat rejim haram dia melaksanakan pengumuman yang begitu pesat di bumi Gaza. Pembunuhan hampir setiap hari lebih daripada 100 orang yang terbunuh syahid. Tapi dunia pada ketika itu seolah-olah membisu. Itulah sebabnya kenapa kita melancarkan misi global Sumud Flotilla, yang merupakan seperti mana yang saya beritahu tadi, awalnya tadi adalah yang dibuat, yang dianjurkan oleh
masyarakat sivil, bukan kerajaan. Kita ada, inilah satu gerakan yang diterajui oleh orang-orang Europe. Kita yang berbeza dengan kita melaksanakan kerja, melaksanakan satu khidmat berdasarkan pada NGO. Tapi mereka di peringkat Europe sekarang ni, mereka menggerakkan kuasa masyarakat sivil. Mereka datang, peserta-peserta yang datang ke menjadi peserta Global Sumut Flotilla daripada Europe khususnya, mereka datang sendiri. Mereka tidak ada wakil daripada NGO dan sebagainya, tapi mereka datang sendiri, bayar duit sendiri untuk mereka bersama-sama berlayar menjayakan misi Global Sumut Flotilla untuk kita break the siege, break the silence. Dan alhamdulillah, maknanya misi ini telah berjalan. Saudara-saudara bermaklum, maknanya misi ini telah melibatkan 45 negara. Dan pada awalnya ada 53 kapal flotilla yang berlayar. Sasaran awalnya sebenarnya adalah 100 kapal. 100 kapal. Tapi disebabkan oleh berbagai-bagai masalah logistik dan sebagainya, menyebabkan pada peringkat akhir 53 kapal, dan sampai ke zon merah sebelum kita ditahan hanya tinggal 43 kapal. Dan rakyat Malaysia sampai 34 orang. Bukannya mudah. Seperti mana yang saya beritahu, maknanya bukan mudah untuk kita nak mengumpulkan semua. Delegasi ini pada awalnya seramai 1,000 orang, lebih daripada 1,000 orang, disebabkan, dan semua pelayar-pelayar untuk dilayakkan berlayar, kita semua kena menjalani latihan, ujian dan latihan untuk kita layak untuk berlayar. Daripada situlah akan ada saringan kita boleh berlayar ataupun tidak. Itulah menyebabkan daripada ramai, menyebabkan hanya final hanya lebih 562 yang layak untuk berlayar. Banyak faktor, utamanya disebabkan oleh masalah logistik, juga masalah kapal lah. Masalah kapal, kerana kita beli kapal. Untuk berlayar ni, maknanya pihak organizer Global Sumut Flotilla, maknanya kita beli kapal. Kapal kebanyakannya adalah kapal second hand. Apabila dah beli kapal, kita kena cari kapten. Bukan hanya kapten, kita kena cari juga pelayar-pelayar, ataupun kita kena cari kru kapal. Bukan kita beli kapal dengan kapten dengan kru. Maknanya kapal beli kapal, kita kena cari kapten, kena cari kru. Jadi mereka terpaksa, kapal kapten dan kru ni terpaksa menyesuaikan diri dengan kapal. Itu yang menyebabkan ada kapal yang rosak sebelum berlayar, ada kapal yang rosak ketika baru separuh jalan berlayar. Itulah sebenarnya rintangan-rintangan ataupun ujian-ujian yang melibatkan logistik, sebelum kita berlayar. Jadi kita berlayar alhamdulillah dalam misi kali ini. Maknanya kita pilih bulan September. Kenapa kita pilih bulan September? Kerana pada bulan September Laut Mediterranean, Laut Mediterranean, kalau kita lihat di sini, Laut Mediterranean ini maknanya dia tenang, cuaca dia okey. Kalau kita lambat ataupun awal daripada bulan September, kita masuk bulan Oktober, akan berlakunya angin kencang, ombak boleh sampai 10 meter, 15 meter. Dia akan jadi masalah, khususnya kepada perahu-perahu layar ataupun bot-bot layar yang kami naiki. Jadi strategi dia dibuat pada bulan September, juga kerana pada bulan September adanya persidangan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada 22 September berlakunya sidang Bangsa-Bangsa Bersatu, dan alhamdulillah ketika kita berlayar adanya tekanan daripada dunia, masyarakat dunia bangkit, menyebabkan salah satu faktornya tekanan yang ada 157 negara mengundi iktiraf negara Palestin. Itu adalah rekod. Itu adalah rekod dalam sejarah sejak perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kita berlayar daripada 4 lokasi. Daripada 4 lokasi, daripada Barcelona, tim Barcelona, tim Spanyol, saya berlayar daripada tim Itali, ada yang berlayar daripada Tunisia, ada yang berlayar daripada Greek. Mana 4 lokasi. Seperti yang saya beritahu, maknanya bukan mudah untuk kita nak kumpulkan semua. Kita nak menyatukan fikrah. Berdasarkan daripada berbagai-bagai warga negara, berbagai-bagai agama. Bukan mudah. Jadi sebenarnya kita kena ada latihan dan sebagainya. Dan apabila kita dah setuju dengan semua syarat-syarat yang ada, dan kita juga telah dilatih untuk siap sedia
mentally dan physically untuk bersiap sedia untuk ditahan ataupun di-intercept oleh tentera IOF berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelum Fortila sebelum ini. Maknanya apabila masuk zon kuning dan zon merah, tentera penjajah ini akan tahan kita. Jadi kita telah belajar, kita telah buat persiapan mental dan fizikal sebelum lagi kita belayar. Jadi alhamdulillah kita mula belayar, dan apabila kita mula belayar, di situlah banyaknya berlaku masalah-masalah yang berlaku disebabkan logistik, teknikal, perundangan dan sebagainya. Dan itulah menyebabkan beberapa pelayaran yang terpaksa ditunda. Macam saya, tim Itali ini, maknanya kita pergi awal ada 15 orang, termasuklah bersama dengan saya adalah Ustaz Makcik, ZRA, kami daripada tim Itali. Sepatutnya kami belayar pada 4 September, tapi disebabkan oleh masalah-masalah logistik, tim daripada Spain lambat, tim daripada Tunisia lambat, kami hanya belayar pada 13 September. Jadi lebih kurang daripada 12 hari itu kami berada di Itali, di Sicily, Itali. Salah satu bandar di Catania, di bandar Sicily, di Pulau Sicily, salah satu wilayah dalam negara Itali. Jadi dari situlah kita bergaul dengan orang-orang daripada Eropah dan sebagainya sebelum kita naik ke kapal. Dan apabila kita naik ke kapal, maknanya kita akan setiap kapal maknanya kita akan berada di kapal ini. Mana dia hilang? Sekejap. Okey, ini adalah setiap kapal. Ini adalah suasana di port. Suasana di port yang kami, inilah sebenarnya kapal yang kami naiki, tim Itali. Hanyalah sebuah bot sebenarnya, bot layar yang berkapasiti ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang 9 orang. Bot kecil yang kita belayar, dan setiap bot mana akan ada kapten, kru dan akan ada organizer. Organizer ni adalah wakil daripada organisasi Global Swimming Fortila, dan akan ada beberapa gabungan daripada delegasi seperti kami yang terdiri daripada doktor, jurnalis, wartawan, termasuklah pempengaruh, artis dan sebagainya. Jadi kita campur dalam setiap kapal itu berbagai warga negara, berbagai kemahiran dan bidang untuk sebagai satu strategi kita untuk kita nak buat gelombang. Maknanya kita apabila kita belayar, maknanya kita gelombangkan apa yang kita buat. Itu yang penting. Itulah maknanya kita diberi tanggungjawab untuk kita semasa kita belayar, untuk kita buat live dan sebagainya. Bukan kita nak cerita tentang diri kita sebenarnya, tapi kita nak buat momentum misi kita untuk ke Gaza. Alhamdulillah, itulah naratif yang kita bawa. Kita tak cerita lah kita susah dalam kapal, mabuk laut dan sebagainya. Itu biasalah, kan? Kita orang Melayu, kan? Biasa. Tapi apa yang kita cerita adalah kita fokus adalah perjuangan kita untuk break the siege, break the silence. Alhamdulillah. Walaupun kita diuji dengan beberapa perkara, termasuklah apabila kita dah mula belayar, kita pada suatu malam kita telah diserang. Kita dah diserang dengan drone. Ini adalah, walaupun dia serang itu dia menggunakan stun grenade. Stun grenade ni maknanya dia hanya mengeluarkan bunyi dan cahaya yang kuat. Bunyi dan cahaya yang kuat pada malam itu. Pada malam itu maknanya kita digerakkan, semua orang digerakkan. Kita di atas kapal ni kita ada tugas masing-masing. Antara tugas kita adalah kita kena buat ronda malam ataupun night watch jadual. Tapi pada malam tu semua orang tak tidur kerana banyak drone yang ada, dan drone ini dia melaksanakan serangan lebih daripada 15 bom yang digugurkan. Macam dah suasana malam raya, bom. Dan ini adalah salah satu bom yang kena adalah di atas kapal yang saya naik. Ini kapal. Ini adalah sahabat saya, kapten yang ada, dan
itu sahabat saya Alonso daripada Itali. Apabila tu bom, walaupun dia hanya bunyikan, bom ini hanya mengeluarkan bunyi dan cahaya yang kuat, tapi apabila dia dekat dengan bot, dia merosakkan layar. Jadi bot kami itu, layar utama dia rosak, terbakar disebabkan oleh granat. Dan sebabkan apabila serangan bom ini juga pada keesokan harinya menyebabkan ramai juga delegasi yang ada, kapten yang ada, mereka ni juga panik. Maknanya berjayalah salah satu usaha daripada pihak Zionis ini, mereka nak mengancam dan menakutkan delegasi ini, menyebabkan ada juga beberapa pelayar, kapten yang tarik diri. Apabila kita berlabuh, kita kena serangan drone tu, kita terpaksa masuk ke perairan Greece. Daripada situ kita buat pensuturan semula. Pensuturan semula maknanya kita berbincang balik dengan organizer, ada yang nak tarik diri. Jadi kita buat organize balik, maknanya ada dua tiga bot yang rosak, kita strukturkan balik. Jadi mana mereka yang nak tarik diri, mereka tarik diri, dan mana yang setuju untuk terus berjuang, untuk terus marah ke zon kuning, ke zon merah, mana kita teruskan usaha. Dan alhamdulillah pada ketika itu kita terus berlayar masuk ke zon kuning. Zon kuning, untuk kita nak masuk daripada zon kuning sampai ke perairan Gaza, ia mengambil masa lebih kurang dalam 5 ke 6 hari. 5-6 hari. Mana zon kuning adalah sekitar 300 batu nautika. 300 batu nautika ni, kalau kita kira dalam kilometer, satu batu nautika lebih kurang 1.85 kilometer. Lebih kurang dalam 300, maknanya lebih kurang dalam 600 kilometer lah. Dan zon merah, kita klasifikasikan antara 150 ke perairan Gaza. Jadi alhamdulillah kita teruskan pada akhirnya, selepas daripada serangan drone, selepas kita buat perusuhan semula, akhirnya 23 orang rakyat Malaysia, itu sebenarnya tidak termasuk mereka yang berada dalam bot pemantau, seperti Nadi Anuri dan beberapa orang wartawan dan sebagainya. Mereka berada dalam bot pemantau. Mereka hanya sampai ke zon kuning. Jadi kami yang berlayar ni, maknanya kita berlayar hingga ke masuk ke zon kuning dan zon merah adalah seramai 23 orang. Jadi kita berlayar seperti mana yang saya beritahu tadi, maknanya kita telah diajar, kita telah dilatih, dan malah setiap hari apabila kita berada di kapal, maknanya kita akan buat latihan drill. Macam kita buat fire drill kan. Macam kami pun setiap hari kita akan buat drill apabila kita diserang, apabila kita di intercept ataupun ditahan oleh tentera Zionis. Dia nak naik kapal, jadi kita dah get ready. Kerana misi kita adalah misi keamanan, non-violent. Kita bukan pergi untuk berperang, kita pergi untuk sampaikan bantuan, untuk break the siege, break the silence. Jadi apabila mereka naik kapal, tentera-tentera naik kapal, kita dah siap sedia. Kita akan duduk satu tempat, kita akan angkat tangan, dan kita akan mendiamkan diri kita. Dan prosedur juga, maknanya kita akan buang handphone kita. Sebelum mereka naik kapal, kita akan buang handphone kita akan buang benda-benda tajam yang ada pada kita. Mungkin ada pisau yang ada untuk nak masak dan sebagainya, kita akan buang. Untuk kita nak pastikan pihak tentera haram ini, maknanya mereka tidak jadikan isu-isu sebegini, mengatakan kita ingin menentang mereka. Jadi kita dah buat persiapan rapi. Apabila mereka naik ke kapal, kita buang dan kita siap sedia. Dan seperti mana yang telah dijangkakan, pada 1 September kapten kami beritahu pada ketika itu, mana kita juga dah jangkakan, mana 1 September apabila kita dah masuk zon merah, dah 3 hari kita berlayar, 4 hari kita berlayar, kita dah masuk zon merah. Kita tahu pada ketika itu kita dah menghampiri 60 nautical mile. 60 nautical mile kalau kita melihat dalam misi flotilla sebelumnya. Pada ketika itu tentera Israel akan intercept. Jadi kita dah siap sedia, dan pada petang 1 September itu, maknanya Kapten 1 Oktober dia tak bagi tahu, maknanya di depan kita dalam masa 2 jam dah ada barisan kapal-kapal yang dah buat dalam bentuk blockage menghadang di hadapan dalam masa 2 jam. Jadi kita tahulah itu sudah semestinya adalah kapal-kapal daripada Navy, tentera penjajah.
Jadi pada 1 Oktober itu, mana kita terus belayar, dan bermula pada pukul 8 dia telah mula untuk melaksanakan tangkapan, dan strategi dia akan mulakan dengan kapal utama. Kapal utama adalah kapal Alma. Kapal Alma yang terdiri pada steering committee, ketua-ketua, orang-orang influencer semua di situ, termasuklah Greta Thunberg, cucu Mandela, semua ada dalam kapal utama. Jadi pada pukul 8 mereka tahan, mereka tawan, mereka sekat dulu kapal yang utama, dan kapal-kapal lain mereka ambil peringkat demi peringkat. Bermula daripada pukul 8 malam sampai ke akhirnya yang dipahamkan bot yang dinaikin oleh Ustaz Mat Kecil dan ZRA pada pukul 9 pagi. 9 pagi. Jadi ini adalah momen-momen apabila ketika kita belum buang lagi handphone ni, saya sempatlah ambil gambar. Ambil gambar di atas bot kami ni. Mana kalau kita lihat beberapa kapal, ada satu kapal yang besar yang ada lampu terang ni, dan ada banyak kapal. Ada banyak kapal yang terang, dan ada juga satu kapal yang akan kapal laju dia yang akan menembak water cannon. Jadi modus operandi dia ada kapal yang terang ni, dia akan suluh kita. Kemudian satu kapal akan sembur kita dengan water cannon. Dia akan pusing bot kita. Jadi bot kita akan terumbang-ambing, jadi dia akan tembak water cannon bagi pastikan kita basah kuyup. Macam bot saya, dia telah mula serang pada pukul 11 malam. 11 malam, tapi dia tak naik ke bot lagi. Dia pusing, dia pergi bot yang lain. Hanya selepas 3 kali dia buat serangan ataupun dia sembur water cannon tu, pada pukul 4 baru dia naik ke atas bot. Bot yang tak kena bot, dah elok lah. Kita pun dah kena water cannon, dah lencur dan sebagainya, kan? Kita pun dah duduk atas bot. Jadi dia naik ke bot, lebih kurang dalam 10 orang yang lengkap bersenjata, kan? Mereka suruh kita duduk satu tempat, dan memang kita duduk satu tempat, dan mereka buat body check. Mereka buat body check, dan selepas buat body check, dia take over kapal. Dia lah yang jadi kapten kapal, yang bawa kapal, dan daripada point intercept tu, kapal kami ditahan lebih kurang dalam 40 nautical mile. 40 nautical mile lebih kurang daripada 80 kilo lah daripada perairan Gaza. Daripada situ mereka bawa kapal kami 9 jam lagi ke pelabuhan. 9. Jadi kita terpaksalah duduk atas kapal tu dengan keadaan basah, lencur dan sebagainya. Dan cuma alhamdulillah dia tak ikat tangan kami. Ada bot yang mereka ikat tangan. Jadi tak boleh buat apa lah. Ikat tangan. Jadi digari dan sebagainya, diikat ke betat. Dan bot kami alhamdulillah dia tak ikat. Cuma kita terpaksa duduk di atas tu dengan keadaan malam yang sejuk, badan basah, kemudian waktu siang dengan panas dan sebagainya. Kerana nak sampai ke pelabuhan dia bawa lebih kurang dalam 9 jam. 9 jam. Mereka bawa ke kapal 9 jam dan sampailah ke pelabuhan. Daripada pelabuhan, tentera laut komando ni diserahkan kami pula kepada polis. Naik pada pelabuhan, polis dah sedia. Setiap orang, 2 orang polis akan ambil, dia akan kilas tangan kita. Dia akan kilas. Itu dia agak kasar kilas. Macam kita ni yang agak lembek ni kan, agak terasa lah apabila dia kilas tangan kita ni, kan. 2 orang, dia kilas kita seorang kan, dia heret kita. Dan kalau kita lawan, ada yang patah tulang dia, patah, ada seorang patah kerana dia melawan kan. Jadi dia tarik kita, dia bawa ke 108 di pelabuhan tersebut. Dia suruh kita sujud lebih kurang dalam sejam. Dia sujud, tak boleh angkat kepala. Kalau kita angkat kepala, dia sepak kita. Lepas daripada sejam, kena tunggu lagi. Dalam 2 jam, dia suruh kita duduk lagi. Dia suruh kita duduk. Kali ni dia bagi duduk, tapi kita tak boleh angkat tangan. Kita tak boleh angkat kepala. Itu pun dah 3 jam dekat situ. Daripada situlah, barulah dia bawa masuk ke satu bangunan. Yang bangunan itu dah ada berbagai-bagai macam kaunter. Ada banyak, 5-6 kaunter. Dan setiap kita akan diiringi oleh 2 orang polis. Setiap kaunter. Daripada pemeriksaan badan itu semua dokumen-dokumen kita akan cek. Kan? Dia akan cek. Dan daripada situlah kita dapat lihat doktrin mereka. Orang pegawai-pegawai kerajaan mereka, immigration mereka, polis, tentera ni. Mereka ni memang didoktrinkan. Mereka ni memang didoktrinkan. Mereka ni menganggap kita memang kita ni adalah musuh dia. Dia lihat kita ni macam tidak dinilai.
Tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Malah ada seorang sahabat saya ni, dia boleh berbahasa Hebrew, dia faham berapa bahasa Hebrew. Ada pegawai immigration tu yang beritahu apabila dia tengok pasport kita, dia kata pasport dia, tengok orang Malaysia ni, dia kata Malaysia anjing. Dalam bahasa Hebrew lah. Tapi kebetulan sahabat saya ni dia boleh cakap, dia faham bahasa Hebrew, dan dia jawab. Dia jawab balik. Kenapa you panggil anjing? Jadi orang immigration tu dia terperanjat. Ada juga orang Malaysia yang boleh faham bahasa Hebrew. Jadi itulah mereka buat. Kita daripada situ kita berada di pelabuhan itu, di bangunan itu juga lebih kurang dalam 5 jam. Itu juga tidak diberi air, tidak diberi makan. Tidak diberi air, tidak diberi makan. Termasuklah nak pergi toilet pun tak bagi. Jadi nasib baiklah kita pun dah beberapa hari sebelum tu tak makan, tak minum, okeylah kan. Tak ada bahajat nak ke toilet kan. Cuma yang lebih susah ni muslimat kita lah, muslimat kita ataupun peserta-peserta wanita daripada delegasi wanita seluruh dunia, termasuklah daripada Malaysia, agak susah lah kerana apabila mereka bertudung dan sebagainya, dan apabila lepas daripada kita berada di pelabuhan tersebut, di bangunan, selepas daripada kita disuruh siasat dan sebagainya, kita terpaksalah memang kita diminta untuk tanda tangan borang deport, untuk borang dihantar balik. Borang dihantar balik, kita tanda tangan sebut dengan bantuan lawyer. Maknanya kita telah dilantik oleh lawyer, tim lawyer kita telah melantik lawyer di dalam Israel yang dinamakan adalah kerana kita orang Malaysia ni berbanding dengan delegasi yang lain, maknanya kita dianggap enemy of the state kerana pasport kita tidak mengiktiraf Israel. Jadi kita enemy of the state. Kita tidak ada kedutaan konsulat di Israel. Jadi kita tidak ada lawyer, kita tak boleh masuk. Jadi terpaksalah kita berhubung dengan lawyer tempatan adalah yang memperjuangkan hak minoriti orang Islam, orang Arab di Palestin. Alhamdulillah, mereka lah yang banyak bantu kami ketika ditahan tersebut. Mereka lah jadi wakil. Kadang kita pun tak tahu nak tanda tangan borang apa kan. Kita pun takut dia tipu kita kan. Jadi lawyer inilah yang banyak bantu kita. Lepas habis daripada di pelabuhan tersebut, kita diung masuk pula ke Black Maria. Sebelum jalan tu pun dalam Black Maria tu pun kita kena duduk lah lebih kurang dalam 2 jam. Kita ada nak kumpul semua masuk dalam Black Maria. Black Maria tu lebih kurang satu Black Maria lebih kurang dalam 20 orang. Nak kumpul banyak kan. Semua masuk dalam tu, kita terpaksalah duduk dalam Black Maria tu pun tunggu juga 2-3 jam. Dengan keadaan panas dan sebagainya, memang berpeluh lah. Dia tak pakai aircon kan. Memang ada yang sesak nafas dan sebagainya. Itulah ujian-ujian, sedikit ujian-ujian yang kita hadapi. Dan daripada situlah, daripada pelabuhan itulah yang kita dibawa ke penjara di Ketzion, nama penjara tu, di gurun, satu gurun di Negev, nama tempat tu, lebih kurang dalam 3 jam. Daripada pelabuhan tersebut kita dibawa ke gurun, tapi kita tak nampaklah keadaan sekitar kerana Black Maria tu pun dah gelap dan malam. Ketika itu dah malam, daripada siang sampai ke malam barulah kita sampai ke pelabuhan, ke penjara tersebut. Daripada dah sampai ke penjara tu pun dah pukul lebih kurang dalam pukul 1 dah. Daripada penjara tu juga kita telah dimasukkan ke satu kandang, lebih kurang 100 orang kita diung masuk dalam tu. Nak duduk pun tak ada tempat, ramai kan. Sementara kita akan dipanggil keluar seorang-seorang, kita akan masuk ke satu bilik untuk dia tanggalkan pakaian kita, untuk kita dibagi pakaian penjara. Jadi semua pakaian kita, mana dia akan buang dan kita kena pakai pakaian penjara lah. Jadi ada pengalaman lah 2 hari pakai pakaian penjara sebagai tahanan, dan 2 hari juga kita ada pengalaman berada di penjara Israel, dan di situ juga kita ada pengalaman pada kita lihat mereka tidak ada melakukan serangan-serangan fizikal kepada kita, cuma mereka ni berkasar lah dengan kita, berkasar dengan kita dan sebagainya, dan mereka juga menafikan hak-hak kita. Kalau ada yang sakit, ada yang nak ubat, dia tak tahu dia. Kan? Kita minta doktor, kita minta ubat, dia tak beritahu. Tapi alhamdulillah, kita dalam sel, satu sel tu ada 12 orang. Jadi saya pun duduk dalam sel, ada berbagai warga negara. Saya seorang orang Malaysia, seorang daripada bangsa Turki, kita 2 orang Islam. Alhamdulillah kita boleh semayang lah. Dia pun minta saya jadi imam, kita solat sekali. Dan dalam tu pun kita fight. Kita tak duduk diam.
nampak aja ada pengawal penjara ni, maknanya kita akan riau free Palestine dan sebagainya. Memang riuh lah dalam penjara tu. Memang happening, kita pun tak ada senyap. Dan terutamanya orang Europe ni memang mereka semangat yang tinggi. Walaupun diberi makan, mereka ni tak makan. Sebahagian daripada mereka tak makan. Kerana mereka melancarkan mogok lapar. Hunger strike. Untuk mereka menyatakan bantahan mereka. Dan mereka juga kebanyakan orang-orang Europe ni mereka tidak mau tanda tangan borang deport. Mereka tidak mau tanda tangan borang deport kerana mereka nak masuk mahkamah. Dengan masuk mahkamah ni ada peluang untuk mereka maki kerajaan Israel. Itu semangat mereka. Tapi disebabkan oleh tekanan, menyebabkan konsulat mereka terpaksa hadir ke penjara dan menjanjikan mereka akan dilepaskan dalam masa 2 hari. Khususnya konsulat daripada Itali, konsulat daripada Turki dan beberapa negara lain yang memang mereka datang ke penjara melawat tahanan-tahanan ini atas desakan daripada rakyat. Jadi walaupun mereka tidak mau tanda tangan borang deport tersebut, jadi mereka juga dilepaskan. Alhamdulillah selepas daripada 2 hari kami menumpang syafaat sebenarnya daripada orang-orang Turki dan juga orang Itali dan juga beberapa daripada delegasi daripada Europe. Kita tumpang mereka, kita keluar sekali. Mereka bawa kita daripada penjara tersebut ke salah satu lapangan terbang di dalam negara Israel juga, Eilat nama dia. Daripada situlah kita diterbangkan ke Istanbul. Itulah beberapa perkara yang saya ingin kongsikan dengan semua. Yang sebenarnya naratif yang kita nak bawa adalah sejak daripada awal ini adalah pelayaran kita bersama. Kami 34 orang warga Malaysia ni kita berlayar mewakili rakyat Malaysia. Alhamdulillah kita mendapat respon yang sangat baik daripada rakyat Malaysia. Kita buat live, semua mendoakan kita dan alhamdulillah. Ini sebenarnya kita lihat kebangkitan. Dan ketika kami ditahan itu pun maknanya kita lihat ada 2-3 hari adanya demonstrasi di depan kedutaan Amerika Syarikat pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu. Itulah kebangkitan rakyat Malaysia. Dan juga kita lihat kebangkitan rakyat dunia juga, khususnya di Itali. Maknanya rakyat dia turun, lebih daripada 5 hingga 7 juta rakyat Itali turun pada 22 September. Dia turun secara beramai-ramai. Mereka bukan hanya menentang genosid, tapi mereka juga menentang kerajaan mereka yang bersekutu, yang bekerjasama, yang menjadi sekutu kuat kepada Israel. Jadi rakyat Itali khususnya mereka bangkit. Termasuk juga rakyat-rakyat daripada negara yang lain, negara utama, mereka bangkit. Dan alhamdulillah untuk misi Global Sumur Flotilla ini, maknanya kita telah berjaya untuk memecahkan kebuntuan ini. Dan alhamdulillah itulah sebenarnya kejayaan dalam misi Global Sumur Flotilla ini yang kita sudah sedia maklum. Maknanya misi ini telah berakhir, tapi apa yang kita harapkan, gelombang kebangkitan ini kita akan teruskan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau, Jabatan Surau yang menjemput saya dan menjemput rakan-rakan saya yang lain. Maknanya kita bertebaran di seluruh Malaysia ni untuk kita nak bawa mesej tentang perjuangan Palestin ini. Bukan hanya kita tumpu pada Gaza, tetapi kepada pembebasan untuk Palestin. Ini sekarang ni gelombang yang kita nak bawa adalah gelombang untuk kita nak membebaskan ataupun memerdekakan Palestin. Dan sudah semestinya banyak lagi usaha, perjalanan masih lagi panjang. Walaupun sekarang ni telah berlakunya kejahatan senjata, walaupun Israel kita lihat dia mencabuli kejahatan ini, tapi kita lihat dengan senjata ini dah ada susulan Arab Summit dan sebagainya. Dan kita harapkan maknanya usaha-usaha ini, walaupun kita boleh bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan usaha untuk mengiktiraf kedua-dua negara ini, kan? Jadi apa yang penting adalah kita terus berusaha. Apa yang kita boleh laksanakan sebenarnya adalah untuk kita teruskan peranan kita. Yang pertamanya adalah dengan ilmu. Maknanya kita kena tahu, maknanya kita kena terus mendalami sirah
perjuangan para rasul kita, perjuangan pembebasan bumi Al-Aqsa ini, maknanya bukan satu perjuangan yang perjuangan masa sekini yang mengambil masa 2 tahun ini, tapi perjuangan yang panjang, lebih daripada 100 tahun negara Palestin ini telah dijajah. Maknanya kita kena sentiasa usahakan dengan slot-slot ceramah yang ada, kita boleh panggil dari masa ke semasa. Maknanya kita juga daripada kita memulakan pembacaan dan sebagainya untuk kita lebih tahu, untuk kita lebih faham isu-isu Palestin ini, untuk kita terus berjuang. Dan kita juga apa yang kita boleh buat, maknanya kita terus boleh boykot barang-barang perkhidmatan yang ada dengan ilmu lah. Barang-barang yang kita boleh boykot dengan cara berhemah lah. Yang mana kita boleh boykot, kita boykot lah. Kan? Kita tak boleh buat semua, kita buatlah sikit. Janganlah kita tinggal semua. Yang mana kita ada produk-produk yang ada substitute, yang ada pengganti, kita boykot lah, teruskan boykot. Kerana dengan usaha boykot ini juga akan ada sanction daripada ekonomi. Dia akan juga akan ada usaha-usaha ataupun menjejaskan ekonomi, khususnya syarikat-syarikat yang membiayai ataupun yang menyumbang secara langsung kepada rejim haram Zionis. Dan juga apa yang kita boleh buat adalah kita teruskan infak. Seperti mana yang kita buat sekarang ni, kita teruskan sumbangan kita pilihlah mana-mana NGO yang kita rasa ada integriti, yang kita percayai untuk kita sumbang dana. Dan insya-Allah kita di peringkat Malaysia juga sekarang ini kita telah berusaha G2G. G2G seperti mana pihak-pihak beritahu, maknanya kita akan bekerjasama dengan kerajaan Mesir untuk kita lancarkan bantuan melalui jalan darat, melalui Rafah. Walaupun sekarang ni tentera ataupun Israel masih lagi tutup sepadan Rafah, tapi kita usaha dengan kerajaan Mesir, G2G, kita akan teruskan satu operasi yang dipanggil OPEXAN, gabungan beberapa NGO yang besar ni, untuk kita hantar bantuan. Sasaran kita adalah 1000 lori, 1000 lori untuk kita bantu ke Gaza. Jadi juga memerlukan bantuan yang berterusan daripada rakyat Malaysia. Bukan itu saja, lepas ni kalau kita nak buat pelan pembangunan, bukan mudah. Nak bangunkan balik Gaza, dia mengambil masa sekurang-kurangnya 10 tahun. 10 tahun untuk bangunkan Gaza. Dengan keadaan sekarang ni, nak buang lebih daripada 70 juta, daripada 70 juta bahan-bahan runtuhan, nak buang itu pun mengambil masa yang lama. Itulah usaha-usaha yang kita boleh buat, dan kita juga teruskan peranan kita untuk kita doa dan munajat. Doa dan munajat, apa yang kita telah buat, doa-doa kita selepas sembahyang, kita teruskan secara individu, secara jemaah. Itulah usaha kita, yang kita yakin usaha kita bersama dengan rakyat Gaza, rakyat Palestin untuk membebaskan bumi mereka adalah usaha yang akan dinilai oleh Allah SWT, yang kita harapkan menjadi ganjaran baik kepada kita. Jadi saya rasa itu saja pengisian ringkas kita pada malam ini. Sela kurang waktu di antara Maghrib dan Isyak, dan saya minta maaf kerana ambil masa lebih sedikit dan masuk waktu Isyak untuk kita bersama-sama berkongsi lah dengan sahabat-sahabat sekalian. Walaupun kita dah tahu cerita ini, kita dah tahu daripada banyak sumber, tapi saya hadir pada malam ini untuk kita berkongsi sekurang-kurangnya untuk kita meningkatkan lagi keazaman kita, itizam kita untuk kita terus berjuang untuk kita nak membebaskan bumi Al-Aqsa, Baitul Maqdis ini. Itulah saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Tuan Nur Azman atas penyampaian dan juga penerangan berkaitan dengan peranan dan juga situasi yang berlaku dalam global sumber fatilah. Jadi insyaAllah saya beri ruang kepada tuan-tuan kalau mungkin ada soalan-soalan yang ingin disampaikan kepada Tuan Nur Azman. Silakan. Boleh ajukan kalau ada soalan. Boleh tak? Tak nombor sangat lain lah. Okey, seperti yang saya beritahu tadi lah, maknanya negara-negara, bukan hanya negara Arab lah, sebenarnya negara-negara lain ini maknanya kita ada batasan geopolitik.
kita ada batasan geopolitik, dan kita lihat memang negara Israel ni dia pandai. Dia pandai, maknanya dia telah ikat dah. Khususnya negara-negara yang ada di sekeliling Laut Mediterranean tu, maknanya dia dah buat kerjasama dah. Khususnya negara Jordan dan negara Mesir, apabila mereka kalah dalam peperangan 6 hari tu, mereka telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Dan baru ni juga mereka telah dalam perjanjian Abraham Accord, beberapa negara daripada negara Arab juga telah mengadakan hubungan normalisasi dengan Israel. Kenapa? Kerana kalau kita lihat dari segi geopolitik, ada berbagai lapisan. Salah satunya adalah dia dimomokkan dengan ancaman kuasa yang lain, seperti kebangkitan negara Iran dan sebagainya. Jadi negara-negara Arab ni dia melihat kebangkitan Iraq sebagai satu ancaman kepada mereka. Jadi mereka memerlukan kepada konsep untuk ada negara yang boleh bersahabat melindungi dengan mereka. Kerana kalau kita lihat dalam geopolitik, hubungan antarabangsa, dia ada satu term yang dipanggil musuh kepada musuh adalah kawan. Musuh kepada musuh adalah kawan. Jadi mereka nak berhadapan dengan kebangkitan mungkin dikatakan Syiah daripada Iran, kebangkitan Iran, mereka menormalisasikan hubungan dengan Israel. Bukan hanya itu juga, tapi disebabkan oleh hubungan ekonomi, hubungan teknologi dan juga jaminan keselamatan. Itu yang menyebabkan negara-negara Arab ini, apabila khususnya beberapa negara yang apabila mereka kalah perang, jadi mereka pun tidak mampu lagi untuk nak berperang. Kalau kita lihat dari segi aspek persenjataan pun, maknanya negara Israel ni jauh ke hadapan. Itu sebabnya kekangan geopolitik. Geopolitik. Saya nak bertanya sikit berkenaan dengan ada maklumat ulama yang mengatakan ada di kalangan mereka semua ni dia terlibat dengan sebagai musuh dalam selimut. Yang kedua, kita tengok Indonesia ni macam semangat dia, tapi dia pun tak terlibat. Dia mana tak terlibat masa semua. Mana terjadi? Okey, terima kasih atas soalan. Iaitu memang kita tidak dapat nafikan adanya musuh dalam selimut. Cuma kita tak boleh nak pastikan saja. Kerana unsur-unsur sabotaj ni ada. Kerana banyak kapal-kapal yang rosak. Difahamkan macam ada cerita beberapa orang sahabat ni, maknanya apabila ada seorang individu tu, dia naik di mana-mana kapal dia naik semua rosak. Orang syak dia kerana dia kerap masuk dalam bilik enjin. Dia bukannya kru, dia bukannya kapten, dia masuk dalam bilik enjin. Jadi apabila kita dah berhenti, kita dah kena pasti orang tu, kita suspek dia. Bila pihak penganjur suspek dia, jadi kita buang dia lah daripada pelayaran. Daripada itu okey. Kita tak nafikan lah. Tidak nafikan, dan kalau dipahamkan serangan drone yang pertama di Tunisia. Tunisia, drone tu juga sebenarnya adalah daripada Tunisia. Itu juga serangan daripada dalam juga. Serangan yang pertama ada atas kapal utama. Itu juga drone daripada Indonesia. Daripada Tunisia, daripada dalam. Kalau kita melihat daripada Indonesia, yang Indonesia sebenarnya dari peringkat awal memang Saudara Nadir. Saudara Nadir dia minta untuk sama-sama dalam Global Sumut Flotilla. Kita bernaung di bawah Sumut Nusantara. Tapi Indonesia ni dia nak buat dia punya coalition sendiri. Dia buat coalition dia sendiri. Jadi dia ada masalah teknikal. Dia ada masalah logistik dengan kapal dan sebagainya, menyebabkan mereka tak dapat belayar. Itu masalah dia. Benda-benda lain tu saya tak boleh nak disclose lah. Tak boleh disclose. Tapi apabila dia nak buat dia punya coalition sendiri, dia akan berhadapan dengan berbagai-bagai masalah yang lain lah. Masalah logistik, masalah teknikal dan sebagainya, menyebabkan mereka terpaksa tarik diri pada last minute. Okey, kapal perang ni, memang kapal perang hasil tekanan daripada rakyat masing-masing, rakyat Itali dan juga Spain. Dua kapal perang, kapal frigate ni daripada Itali, mereka belayar. Juga daripada
Spain ada juga, sebenarnya daripada Turki pun ada yang mengiringi pelayaran ni, tapi sehingga zon kuning saja. Mereka hanya belayar mengiringi kami sampai zon kuning. Apabila kita masuk zon merah, mereka patah balik. Dekat zon kuning ya. Okey, misi kita adalah misi untuk break the silence, break the siege. Dan memang setiap kapal ada salah satu misi kita juga adalah untuk kita sampai ke perairan Gaza. Kan? Sasaran kita. Itulah sebabkan setiap kapal memang kita ada bawa barang bekalan, termasuklah barang makanan, perubatan dan sebagainya. Setiap kapal ada. Misi kita memang kita nak bawa semua tu. Dan memang ada dalam kapal, cuma kita ditahan lah. Dicolek, diintercept oleh Israel tengah jalan. Itu menyebabkan barangan bantuan yang kita bawa tu tak dapat disampaikan kepada rakyat penduduk di Gaza. Itu dia. Okey. Ada lagi? Okey. Okey, kalau tak ada, ya. Barang yang nak dihantar ke Gaza tidak sampai kan? Jadi barang adakah dirampas oleh pihak Israel ataupun dibiarkan macam itu saja? Seperti mana? Barang-barang yang barang yang nak dihantar untuk Gaza, tapi dirampas tak sampai kan? Tak sempat sampai, tak boleh sampai, ditahan. Jadi barang tu adakah dirampas oleh puak-puak Zionis ni untuk Israel ataupun dibiarkan begitu saja ke kita bawa pulang balik? okey, barang-barang tersebut termasuk dengan bot yang kita naik tu, sebanyak 43 bot tu semua disita. Disita di pelabuhan Ashdod. Sama ada dia akan musnahkan ataupun dia akan buang dan sebagainya, kita pun tak dapat maklumat lah. Tapi setakat ni pihak penganjur Global Smooth Flotilla sekarang ni sedang berunding. Dan kita juga sebenarnya di peringkat pasukan guaman kita ada tim lawyer kita, Sentra juga sekarang ni sedang berusaha untuk upayakan saman dan sebagainya lah, kerana atas tindakan mereka mencolek kami. Sepatutnya ikut undang-undang maritime, sepatutnya pelayaran ini adalah pelayaran yang sah. Kita boleh belayar ke Gaza, sepatutnya tak ada masalah kan. Itu adalah dilindungi oleh perjanjian Geneva dan juga maritime punya undang-undang, kita ikuti. Tapi mereka colek kita. Itu sekarang tim lawyer di Malaysia dan juga di luar negara kita file kan saman lah, kita filekan untuk tindakan undang-undang. Termasuklah usaha kita untuk nak dapatkan balik bot-bot 43 bot tu yang tersadai, yang disita di pelabuhan Ashdod tu. Itu setakat maklumat yang kita dapat. Okay, ada soalan lain? Ada? Okey, saya ucapkan terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan. Ini menunjukkan sebenarnya kita ingin tahu situasi dan keadaan sebenar, walaupun kita dah dapat maklumat daripada banyak sumber, daripada YouTube dan sebagainya. Tapi inilah sebenarnya rakyat Malaysia, Caribbean kita adalah kita begitu perhatian. Kita bersama dalam Global Smooth Flotilla ini, dan insyaAllah perjuangan untuk merdekakan Palestin ini tidak akan berakhir selagi belum betul-betul mereka. Lepas ini akan ada insyaAllah flotilla yang lain. Difahamkan saudara Nadia Nuri pun pada bulan hadapan dia akan ke Istanbul balik untuk berbincang dengan komuniti untuk set up flotilla yang akan datang pula. Itulah usaha kita dan sudah sepertinya tanggungjawab dan peranan kita untuk kita support perjuangan untuk membebaskan bumi Al-Aqsa. Sekali saya sudah ucapkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Nur Azman bin Ishaq